Dia ada aura. Dia boleh control crowd. Tu paling terbaik lah dia. Betul. Dia pegang mikrofon, dia boleh control crowd tu. Tak kisahlah ramai mana, dia seorang aja. Dia seorang je. Pegang mic, dia cakap tapi dia boleh control crowd yang ramai. Walaupun orang tak nampak muka dia kadang-kadang. Tapi dia keluar cakap, orang dah boleh dia punya rules. Betul. Dia punya aura dengan cara dia. Sejak pertama bertemu, ku tahu ada yang berbeda dari dirimu. Ku suka pada wajahmu dan aku tak mau berlama-lama menunggu. Saya Farhan Dan saya Ain. Kita orang berada di rumah Abang Jamil Pantai Baluk, Kuantan. Alhamdulillah. Rasa macam awesome. Kalau untuk saya rasa sangat orang kata lega lah dengan majlis yang kita buat hari ni, dan pemilihan tempat yang kita pilih sangat melegakan lah bila di penghujung majlis ni kita dapat tengok kan selesainya majlis ni memang sangat lega. Remy adalah orang yang ada sejak daripada hari orang start site visit, hari booking, hari tambahan packs dan macam-macam lah sampailah ke hari ini, hari semalam dan hari ini memang dialah orang yang main yang ada. So far dia tak mengecewakan langsung, semua yang kita minta dia bagi, semua benda boleh bincang, dia pandai susun, everything is perfect. Di tangan dia, dia pandai manage. Dan kita pun tak rasa chaos tau. Kita walaupun orang kata kita diserbu dengan tetamu-tetamu tu, sampai rasa macam tak sempat pakai, tapi bantuan daripada Remy tu kita tak rasalah macam terabut ke apa, sebab dia sentiasa ada dengan kita. Sebut namamu, binti ayahmu, dan semua wali kan berkata sah. Ini gila tapi ku mau. Of course. Confirm. Akan recommend tak akan orang recommend lain juga. Sebab pada saya memang servis TikTok lah kan. Dan lagi-lagi ada Remy, ada pula Kak Iyad kan. Aduh. Tak, apa lagi yang kau nak? Apa lagi yang tak cukup? Apa lagi yang nak didustakan ni? Nikmat apa yang kau dustakan? Jadi memang confirm saya akan kalau saya pun memang akan recommend, sebab kita tak pening kepala. Betul. Kita sangat tak pening kepala. Betul. Yang penting kita kena sedia duit je. Betul. Dan yang saya boleh cakap, package kat sini tidaklah mahal sangat. Betul. Dan saya rasa yang ni paling berkepala. Betul. Saya bagi 4.9. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Yeah. Yeah.